Assalamualaikum guys. What's up guys, selesai aku cuci kapet untuk pagi ni. Kena buat kerja awal. Kalau buat kerja tengah hari lagi, apa tahu lah tengah hari bila buat kerja jam. Jadi aku buat pagi kan. Settle semua untuk cuci kapet. 2 biji kapet, satu besar, satu kecil. Okey, ini yang besar, ini yang kecil. Itu kapet kaki. Yang ni aku guna water jet lah, sembuk semua ni. Kapet ni sebenarnya lama dah tak cuci kan. Jadi aku dengan Cik Manis Mesti okey, nak dekat raya dah aku cuci lah. Tapi tu lah bulan puasa ni. Tapi nasib baik lah kurma 3 biji dengan nestem tu membantu lah. Taklah basah sangat kan. Tapi tu nak kena cuci. Sebab lepas tu nak cuci rumah. Nak cuci rumah buat apa, nak sapu sawang, sapu sampah dan sebagainya untuk kemas. Sebab nanti nak balik kampung kan. Jadi aku settlekan dulu kat rumah ni, nanti aku balik kampung. Guys, aku baru je bersiap nak pergi Bazar Ramadan Bulatan Sultan Azlan Shah kat Meru tu. Tapi hujan dah pula, lebat pula tu. Siap kilat dengan guruh sekali. Kena tunggulah kalau dah keluar. Area Ipoh sekarang ni setiap petang yang confirm hujan. Tempat korang sama tak? Hujan juga macam ni. Asal petang ya dekat lepas asar terus hujan lebat. Aku ke apa? Duk fikir balik apa peniaga-peniaga kat Bazar Ramadan tu kan. Masalah hujan di bulan puasa. Aku pula kita tunggulah hujan berhenti. Guys, hujan dah berhenti. Tapi ada lagi pokok-pokok hujan yang akan terjah. Jadi bolehlah aku masuk ni nak pergi Bazar Ramadan. Aku lupa kunci guys. Kunci kereta. Kunci kereta lupa guys. Baru boleh buka. Kan baru boleh masuk. Guys, kami cadang nak pergi Bazar Ramadan Bulatan Sultan Azlan Shah dekat Meru. Tapi memandangkan cuaca ni aku tak tahu lagi keadaan dia, sebab tengok gelap lagi. Jadi kami akan decide lagi nak pergi atau tak. Sekarang ni kami nak pergi isi minyak dulu. Dah 2 kali kita apa? Dah 2 kali kita ni kan prepare. Dah 2 kali plan nak pergi tapi hujan lebat. Satu hari tu ada jam dengan hujan lebat. Sekarang ni hujan lebat lah, tak apa, nanti aku
Aku rasa nak pergi Tebai lah pergi kan. Dan ni nak isi minyak dulu lah. Kalau kita tak boleh pergi, kita buat plan B. Kalau tak boleh B, kita basic ikutlah plan-plan mana-mana pun. Sebab bila main dengan hujan ni kita tak tahu. Teringin nak pergi sana. Jam guys. Kami hah? 6.30 je. Dah 6.30 guys. 6.30 guys. Alah, tak edit plan B, tak edit plan B. Kami duduk straight kan plan A. Sebab teringin nak dapatkan roti john kat situ dengan makanan kat situ. Jadi kami pun proceed lah. Proceed sangkut guys. Aku rasa aku dengan Cik Bani memang kena buka puasa either dalam bazar Ramadan ataupun dalam Raita. Tu je. Antara dua yang kami buka puasa. Tapi tak apalah, mana-mana nak buka puasa pun boleh lah. Janji buka kan. Layan guys, layan jam. Tapi seriously, aku sampai tak sedap kata 6.30 dah. Sebab tadi hujan kan. Kita tunggu hujan. Hujan terlampau lebat tadi, tunggu ready. Lepas tu baru nak keluar. Jadi sini yalah. Okay lah. Guys, sampai dah guys. 6 berapa cik ni? Tak nampak. Alah, bateri habis. Dah 6.32. Daripada situ lebih kurang tadi 6.24 kat situ, ni 6.32. Wow, lama juga lah. Jom lah kita pergi tengok apa yang ada kat situ. Guys, aku silap parking. Aku parking belah sini. Jadi jalannya jauh lah sana. Kalau aku parking belah sini tadi, dekat lah jalannya. Cik Bani kata jauh. Tak apa, exercise di bulan Ramadan. Sangat. Dah lah tadi penat ngemas. Sudah sejalan. Tak apa, exercise di bulan Ramadan. Dia punya bazar Ramadan Bulatan Sultan Azlan Shah ni dekat dengan McD. Jadi kalau tak sempat nak buka puasa, korang boleh lah buka puasa McD ni. Tapi aku tak lah kan. Sebab modai nak kena kira modai pula. Ni aku nak pergi cari roti john. Tak tahu jumpa ke tak. Sebab diorang punya gerai ada berapa? 100 eh? Ada 100 lebih gerai kat sini. Jam 500 meter. 500 meter. Kami nak buat maraton. Jauh. Sedih lah tu. Itulah sini berlambak parking. Kosong. Dah aku takut nanti berebut dengan orang McD ni. Jadi aku parking hujung. Tak apalah, boleh lah. Bulan yang dinanti tiba sudah. Cahaya rahmat menyinari dunia. Hati yang resah kini tenang. Dalam sujud kita pasrah. Terangi jiwa dengan iman. Sucikan hati, mohon keampunan. Ramadan bulan mulia. Berkat kasih-Nya melimpah. Dalam doa, dalam Okay guys, selesai dah aku membeli belah di bazar Ramadan ni. Tak beli nasi pun. Dari siang ke malam. Dari siang petang sampai nak buka puasa ni. Lagi berapa minit nak buka puasa. Aku beli lasagna, ayak durian lasagna dengan durian Belanda. Satu lagi roti john Tok Mat Western. Tu je lah. Lagi berapa minit lagi nak buka puasa. Berapa minit lagi
Seminit lagi sebab hari ni kat Ipoh 7.29 buka puasa. Jadi aku nak ucapkan selamat buka puasa kepada semua follower, subscriber dan semualah yang suka tengok Abang Manis punya vlog. Okay, sampai sini dulu lah. Kami pun nak pergi buka puasa dah dalam kereta. Okay, apa-apa pun kata-kata untuk value kali ni, okay, moral lah, moral of story, nak beli barang kat Bazar Ramadan, beli awal-awal. Pukul 3 pergi beli, jangan duk pergi beli lewat. Nak jadi macam aku lah. Nasi faham tak? Okay, see you on my next video. Wassalamualaikum. Memberi dengan penuh ikhlas.